Secara jujurnya mungkin saya nak rewind sikit konon apabila cerita isu SD yang dikaitkan dengan Tun Syamdah. Sebenarnya pada waktu SD tu sedang rancak berjalan, saya pada waktu itu ada satu mesyuarat Armada Pusat berlaku di Parlimen, dan dalam mesyuarat itu, di akhir mesyuarat itu saya sempat ambil lagi sikit masa itu saya jumpa secara personal Tun Syamdah. Dan saya tanya dia pada waktu itu, sebelum cerita ni semua betul saya SD apa semua, saya tanya dia secara personal. Saya tanya dia, Datuk Sri, you know me well, I got this SD, adakah perlu saya tanda tangan? Syamdah pada waktu itu reply-nya kepada saya adalah, SD apa? Tak payahlah kau nak tanda tangan, kau AMPT. Apa benda SD apa ni? Jadi sebenarnya kalau tanya saya dek kerana Datuk Sri Hamzah cakap itu, sebenarnya somehow it shows yang pada waktu itu yang dia tak terbabit pun. Tapi saya tengok parti memang guna point itu je lah, dia rewind. Tapi dalam kes saya, kerana apa saya pada awal merasakan ini satu perkara yang bukan salah Tun Syamdah, sebab apa yang statement dia nyatakan saya pada itu. And of course it goes on macam-macam lah, PAT dan sebagainya. And then dia punya epitome pointnya apabila Syamdah dipecat, biarpun dia telah pun hantar surat reply kepada lembaga disiplin untuk minta penangguhan perbicaraan, tapi masih kali pecat. Banyak orang tak tahu sebenarnya along the way nak pecat tu ada 3 mesyuarat AMPT, yang dalam AMPT itu keputusannya untuk menangguhkan dulu tindakan lembaga disiplin. Tapi apakan daya, lembaga disiplin kekal berfungsi dan akhirnya ramai yang terpecat. Dalam isu saya kena pecat pula, orang tak ingat sebenarnya ketika pemecatan Tun Syamdah berlaku, malam saya jumpa Tun Syamdah. Saya antara yang ada di rumah dia untuk tunggu dia, sebab kita simpati ni pimpinan kita. Dan esoknya itu ada satu mesyuarat AMPT khas yang berjalan di rumah Tan Sri Muhyiddin. Saya pergi berbaju merah hari masuk. Tapi saya juga tahu ada program riset kali pertama saya fikir di PAUM pada waktu itu. Jadi saya fikir apa salahnya, saya pun bukanlah masuk dewan atau naik ke pentas. Saya betul-betul daripada mesyuarat AMPT berbaju merah, saya hadir di kafe PAUM saja. Saya tak naik pun di dewan dan sebagainya. Sebab bagi saya cuba santuni kawan-kawan saya. Sebab di akhirnya mereka ni ahli satu, risetnya bukan parti. Jadi itu dia antara salah satu alasan yang dikenakan tindakan kepada saya lah. Diteruskan pula kepada konon hanya saya hadir ke Majlis Adil Fitri Riset. Majlis Adil Fitri Riset ini yang dikatakan berjalan di rumah Tun Syamdah sendiri. Yang dihadiri bukan saya saja, ada ahli Parlimen, even PAS pun ada yang hadir. Jadi kalau kita nak datang raya rumah kawan-kawan pun kita kena tindakan. Jadi saya fikir tak ada relevan lagi lah saya berada dalam satu ni, sebab asasnya adalah ia tidak boleh menghentikan silaturahim yang kita dah bina semata-mata sebab orang ini tak disukai presiden. It's wrong. Bagi dan dia bukan saja salah, dia juga langgar Pelbagai Persekutuan untuk daripada hak-hak kita sebagai seorang rakyat ni. Takkanlah kita tak boleh berjumpa dengan orang. Jadi itu yang bagi saya menyebabkan saya tidak pun respon apa-apa surat daripada lembaga disiplin dan saya dibuanglah daripada parti. Apakah perasaan saya? Of course ada sikit kesedihan. Iyalah, ini Parti Bersatu ini kita telah taburkan jasa daripada 2018. Jadi apabila tabur jasa ni macam-macam lah kita dah korbankan, wang ringgit, kerjaya, masa depan, masa untuk keluarga dan sebagainya. Bohonglah ia tak menyedihkan kita. Tetapi saya rasa perasaan terbesar saya adalah kelegaan, sebab saya tak perlu nak berbohong, saya tak perlu nak jadi hipokrasi, tak perlu. Saya pun tidak selesa dalam keadaan bersatu pada waktu itu. Jadi saya rasa pecat itu adalah jalan terbaik lah. Cuma mungkin kalau saya nak argue adalah keadilan je. Sebab ada ramai ahli parlimen dah buat statement keluar di atas pentas, macam-macam lagi lah yang mereka buat untuk serang Bersatu, tapi tak ada tindakan sampai kena bang. Saya ni kalau ikutkan sampai hari ni tak ada satu pun saya keluarkan statement untuk attack Bersatu pasal isu pemecatan saya ni. Tapi saya kena bang sebab datang Majlis Raya, jumpa kawan-kawan makan. Sedangkan ada ahli parlimen ni punya ramai keluar statement, siap hantar angkat plakat sila pecat saya, tak kena pecat. Jadi kenapa ada double standard dalam isu disiplin? It's wrong. If you ask me, ini boleh dipersoalkan. Di situ yang menunjukkan bahawa lembaga disiplin ini bertindak bukan atas keadilan
Laras ni. Laras ni atas kuasa, atas emosi. Kalau betul adil, takkanlah saya yang kena buang. Sepatutnya orang yang keluar statement ni lah kena buang. Yang ahli parlimen aduh ni. Tapi saya tengok parti ambil tindakan tak berani nak buang. Kenapa ada double standard? Kalau ikutkan saya MPT, tengok tak ada apa bezanya saya dengan ahli parlimen ni. Kenapa ada keistimewaan kepada mereka? Jadi kalau begitu, tindakan buang ini adalah tindakan bersifat politik, bukan tindakan bersifat prinsip keadilan. That's wrong. Bagi saya itulah pendapat saya dalam isu kemelut ni lah. Dan sebenarnya ramai orang paling persoalkan isu saya kena buang lah, sebab saya tak pernah buat apa-apa statement daripada sebelum dan selepas kena buang. So selalunya kalau orang kata buat statement ni boleh kena buang lah sebab dia attacking the party. Saya tak pernah buat. Boleh tengok mana-mana media, tak kisahlah, even Facebook posting, saya tak pernah buat. Tapi bila akhirnya saya kena buang benda-benda yang remeh ni, saya nampak ia lebih power play lah. Tapi saya tak boleh nak tuduh siapa-siapa. Jadi saya itu hanya serah kepada Allah SWT lah. Mungkin sampai masa akan reveal lah apa culpritnya. Apapun, saya doakan yang terbaik. Saya pun harus akui takat hari ini Bersatu masih dalam PN. Jadi mungkin sepatutnya Bersatu ni perlu bersifat profesional, kena bijak dalam menangani hubungan-hubungan yang ada di dalam Perikatan Nasional. Suka emosi perlu letak ke tepi, kenyataan ummah perlu jadi keutamaan. Kalau itu dia boleh buat, itu insyaAllah kena be good. Tapi buat hari ini saya tengok statement-statement yang keluar, masih lagi Bersatu fokus menyerang sahabat-sahabat dalam PN, menyerang parti wawasan, menyerang PAS. Saya rasa ini amalan yang tak baik lah dalam satu bentuk gabungan. Kalau betul niatnya nak duduk dalam gabungan, tak bolehlah kita nak serang kawan-kawan. Macam mana kita nak berjaya? Jadi nampaknya Bersatu ni mengambil langkah lagi fokus serang kawan-kawan dari nak serang kerajaan Madani. Yang ni kita kena persoalkan lah. Saya rasa ia boleh diselesaikan lebih awal, ia boleh diselesaikan lebih mudah, tetapi saya rasa Tan Sri Muhyiddin bergantung terlalu banyak kepada orang-orang di sekeliling dia yang tak semuanya berada di lapangan. Ada orang yang wataknya yang tak ada dalam parti pun dia terima nasihat sebab tu pegawai dia. Ada yang dalam parti tapi ada personal issue, dia ambil nasihat dia. Jadi sebabkan orang-orang ni semua ada baggage emosi yang dibawa dalam menyelesaikan kemelut ini, menjadikan Tan Sri Muhyiddin punya judgement itu kurang baik, kurang tepat dan akhirnya bersifat provokatif. Sebagai contoh, dalam isu Ceplos lah, saya tak nak sebut nama. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin boleh je daripada awal untuk sekat ataupun pastikan segala statement ataupun segala penulisan yang Ceplos ni buat mengarah kepada penyatuan ataupun pengukuhan parti. Tapi tak, dia biarkan. Dan saya percaya yang kenapa dia biarkan tu sebab orang sekeliling dia yang pastikan dia dibiarkan. Saya tak nak sebut nama, tapi kita semua tahu siapa. Orang pegawai yang berada di sekeliling Tan Sri ini mahu perkara itu berlaku, mahu serangan itu kekal berlaku, dan akhirnya ia menjadi serangan yang bertubi-tubi. Orang-orang yang menjadi penyokong-penyokong Tan Sri Hamzah tu dia terpaksa respon. So dia tak menyelesaikan masalah. Dan kita semua lupa ni, Tan Sri Rais Yatim dah pernah cadang pun isu pengukuhan parti ni, even before pemecatan Hamzah. Berkali-kali saya sendiri pernah bercakap isu pengukuhan ini di dalam mesyuarat Badan Pembinaan Negeri Selangor pada waktu itu. Biarpun pada waktu itu mungkin tak ramai yang setuju dengan saya, tapi maksudnya mesej itu sampai, perlunya pengukuhan. Pada waktu itu Tan Sri Nur Omar pun cakap isu sama. Tetapi di akhir-akhir itu Tan Sri Rais Yatim tanya kenapa pemecatan Hamzah salah, why not kita cerita pasal pengukuhan semula. Tan Sri Rais Yatim kata, apa respon daripada Sri Muhyiddin? Dia kata dia tak nak, it's too late. Jadi ada jalan sebenarnya, tapi kerana orang kiri kanan yang mahu perkara ini berlaku, dan mereka merasakan pada waktu itu impak Hamzah ini kecil. Sebab bagi saya pula, apabila Tan Sri Muhyiddin selaku presiden, saya rasa sepanjang sesi itu dia kurang touch dengan orang-orang di akar umbi ini dibandingkan dengan Datuk Seri Hamzah. Datuk Seri Hamzah ini mudah didekati, siapa-siapa boleh jumpa dia. Jadi itu yang menyebabkan kebanyakan ketua-ketua bahagian, jawatan kuasa bahagian di MPT, jawatan kuasa saya banyak dengan dia sebab mudah didekati, nak cerita mudah, minta bantahan mudah. Tan Sri Muhyiddin ini layernya banyak, kalau nak buat appointmentnya lama. Jadi menyebabkan apabila akar umbi merasakan lebih mudah mendekati Tok Sri Hamzah. Apabila Tok Sri Hamzah itu dipecat, ramai yang follow, ramai yang ikut sebab lebih mudah bekerja dan sebagainya. Dan Tok Sri Hamzah ini dia mudah, dia clear je, dia boleh dia kata boleh, tak boleh dia kata tak boleh. Dia tak ada dinong-dinong, tak ada depan kata boleh, belakang kata tak boleh. Dia tak berlaku begitu. Tan Sri Muhyiddin
setiap kali 3 kali ahli majlis pimpinan tertinggi yang saya hadir, dia kata kita akan buat pengukuhan parti, bentuk jawatan pendamai kononnya. Tak berlaku pun di akhirnya. Jadi dia konsisten berkali-kali. Saya suka juga nak ceritakan pengalaman saya sebelum pertandingan pemilihan. Saya pernah bagi tahu Tan Sri Muhyiddin sebenarnya secara peribadi. Saya kata kat dia, Tan Sri, the only reason why you should stay as a president hanyalah untuk memastikan parti dalam keadaan baik dan memastikan Datuk Seri Hamzah dan Datuk Seri Azmin boleh bekerjasama. Dan dia pick side. Dia tidak banyak mesyuarat-mesyuarat penting, contoh IPR dan sebagainya. Saya tengok Datuk Seri Hamzah ditinggalkan, bawa Datuk Seri Azminnya. So macam mana parti ni nak dengan ada dua sosok ni tidak didamaikan, tidak diberikan peluang yang sama rata. Kemudian apabila akhirnya dia dibuang begitu saja. Sedangkan kalau mungkin tak ramai orang tahu, Datuk Seri Hamzah mendanai parti ni daripada dia jadi Susah Agung sampai dia kena bercat dalam pelbagai cara. Ketika Tan Sri Fungsi PN, Datuk Seri Hamzah keluar duit. Ketika itu dah jadi pembangkang pun dia keluar duit. So kalau kita fully funded by Datuk Seri Hamzah, kemudian orang itu juga nak ditendang keluar, akad umbi pun Datuk Seri Hamzah jaga, apa yang jadi impact ni? Macam sekarang saya dimaklumkan mesyuarat AFDT yang lepas forum tak cukup, forumnya ada online dah apa. Sebab apa? Sebab dah semua kena buang. Jadi apa nak jadi dengan parti satu? Saya rasa rakyat mungkin dalam fasa mencuba, nak cuba PM jadi PM, nak cuba PH jadi PM. Tapi saya fikir jalan ke hadapan ini politiknya lebih bersifat realistik. Boleh deliver, tak boleh deliver. Kalau kita tengok Pakatan Harapan yang lepas, dia menjanjikan satu manifesto yang cukup hebat, macam PTN, penggunaan minyak, harga kereta dan sebagainya. Saya fikir dalam masa 3-4 tahun yang telah kita lalui ini, rakyat dah sedar yang politik masa hadapan tak boleh lagi bersandarkan janji. Tak boleh sekadar benda itu nampak sedap di mata, sedap di telinga. Dia tak perlu ada keinginan dan iltizam untuk benar-benar dijayakan. Bagi saya, pengundi muda, saya rasa jalan ke hadapan ini akan berfikir sama ada ia boleh dilakukan atau tidak. Jadi apa saja parti politik tawarkan, saya fikir orang muda akan tanya dulu ia boleh dilakukan ke atau tidak. Kalau tak boleh dan nampak terlalu menipu, saya fikir dia akan tolak. Senang aja kita nak kata benda ni akan realistik atau tak, apa yang saya katakan ni. Tuan-tuan boleh tengok baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keluar satu statement. Dia kata kalau dia diberikan peluang semula, dia akan kembalikan pencen pejabat awam. Sedangkan dia yang tarik ni, dia kata dia kembalikan. Baca komen. Dalam komen tu tak ada yang puji, semua kutuk. Sebab apa? Sebab semua dah rasa, dah tengok Anwar Ibrahim tarik pencen pejabat awam. Kita boleh lihat dalam masa 3-4 tahun ini, Anwar Ibrahim umum banyak perkara kononnya pelaburan yang besar-besar masuk. Tetapi kalau ikut data yang baru ini dikeluarkan oleh beberapa agensi kerajaan, menunjukkan peningkatan dalam pengangguran. Jadi dia tak tally dengan apa yang dilaporkan oleh media. Maksudnya media laporkan ekonomi dalam keadaan yang baik, pelaburan banyak, tetapi kenapa peluang pekerjaan kita makin sedikit? Kenapa ramai yang menganggur? Jadi ini berlaku menyebabkan saya fikir rakyat nampak kerajaan ini tidak jujur. Jadi siapa-siapa saja yang boleh menawarkan solusi, contoh peluang pekerjaan yang baik dengan jalan kerja dan solusi yang baik dan mudah difahami, saya percaya dia akan capture market orang muda. Kalau kita mampu mencari penyelesaiannya, insyaAllah saya fikir orang muda dengan kita. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.